Kegagalan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan kuasa besar dunia menyekai Israel membunuh penduduk Palestin menyebabkan rejim Tel Aviv semakin angkuh. Dan rejim Zionis mengambil kesempatan daripada sikap membisu Barat, khususnya Amerika Syarikat, untuk melakukan pembunuhan beramai-ramai. Ini jelas menerusi kenyataan terbaru Perdana Menteri rejim Ehud Olmert bahawa tenteranya akan terus membela Gaza walaupun orang awam menjadi mangsa. Olmert mengakui tenteranya menembak mati 18 penduduk awam termasuk 7 kanak-kanak dan 2 wanita, semuanya dari keluarga yang sama kemarin. Walaupun kecewa dengan tragedi itu, Perdana Menteri rejim itu berkata ia satu kesilapan teknikal dan dengan angkuh berkata pejuang Palestinlah yang menjadi puncanya. It could have happened the other way around with all the rockets and the Qassam rockets that are shot at the Israelis in Sderot, in Ashkelon, in other places. Those are shot aiming at individual citizens in purpose. While what we do is try to spot armed people that are perpetrating this terror against us. Pernyataan Olmert itu dibuat ketika beribu-ribu penduduk Beit Hanun meratapi kematian mangsa. Semua korban dikebumikan di kawasan baru kerana perkuburan sedia ada tidak dapat menampung jumlah jenazah yang begitu ramai. Presiden Palestin Mahmud Abbas dan pemimpin Hamas dalam buangan Khalid Meshal turut menziarahi keluarga mangsa. How many more Palestinians will have to be killed before the Security Council acts? How many Palestinian families will suffer the complete annihilation by the occupying power? Mr. President, enough is enough, and the Security Council cannot continue to remain silent and inactive when it comes to the lives of the Palestinian people. Sementara itu, pembentukan Kerajaan Perpaduan Palestin hampir menjadi kenyataan. Nama bakal Perdana Menteri barunya dijangka diumumkan sehari dua lagi, disusuli pembentukan kabinet dalam tempoh 2 minggu. Fatah yang diterajui Presiden Palestin Mahmud Abbas dan pergerakan Hamas dilaporkan mencapai kata sepakat mengenai pembentukannya. Menurut seorang anggota Biro Politik Hamas yang kini berada di Damsyik, Izzat Al-Rish, kedua-dua pihak bersetuju semua anggota kabinet baru itu terdiri daripada golongan profesional. Keanggotaan kabinet baru itu juga bebas daripada orang politik. Barat enggan mengiktiraf kerajaan Palestin yang diterajui Hamas walaupun dipilih menerusi pilihan raya bebas kerana pendirian kerasnya terhadap Israel.